Tiada kesembuhan melainkan kesembuhanmu saja. Dah. Awak mari taukid pula belakang. Nah, macam kita duk kata la ilaha illallah la syifa illa syifauka. Tiada sembuh melainkan sembuhmu. Tiada Tuhan yang sembuh, yang patut disembah dengan semua melainkanmu seorang. Nah, kita dengar doktor hok mahal sikit, lega tu lah. Bagi kat mahal ya doktor ayah ya. Ada APD. Tak apa kita bayar 2,000 4,000 pun kita bayar. Segar lalu ayah. Pergi kat doktor mahal, jamah je 800. Obat 2,000. Lega ayah. Malam pertama duduk hospital swasta, lega ayah. Dadang subuh bang tanah. Kau lapang dan mayak-mayak kau belah rambut. Itulah kita. Mati hidup tapi kita kena umat tauhid. Tak tauhid balik awal. Syirik dengan sebab berobat balik awal. Syirik dengan sebab doktor balik awal. Syirik dengan sebab ekonomi balik awal kita dalam kubur. Syirik dengan sebab kita takut kepada kerajaan dunia, tak takut kerajaan Allah, balik awal kita. Kita pegang dengan piti-piti dah boleh legakan masa depan. Kita rasa kita banyak, balik awal lah akidah kita. Faham? Doktor baca. Dulu ingat ada seorang doktor pakar, Dr. Hamid Arsyad. Nak, dia selalu baca Allahumma anta syafi. Lah kena buang, tak benar masuk dalam televisi. Nampak bercanggah dengan doktrin PBB ni dia suruh kita pegang obat itulah yang menyembuhkan. Faham? Pertubuhan bahasa bersatu. Canggah dengan kita akidah. Dah doktor mengaji akidah, tak ngaji dengan PBB. Faham? Tak benar masuk dalam tali bising. Selagi sebab menteri tak suka, dia suka kata insya-Allah sembuh. Faham? Tak benar keluar TV. Betul tak? Kata negeri sesak nak apa kau orang. Hak sesak boleh keluar tali bising pula. Tak ting macam anak beruk gila. Doktor tu kata insya-Allah marah. Jangan marah ke dia. Dia ajar kita. Dia seorang doktor pakar tau. Lepas tu apa-apa insya-Allah, kalau Allah kehendak dia kata baik. Tapi obat sabak musabak obat. Macam main tu bagi kita orang awam bodoh ni. Dan mendoakan baginya dengan tetap imannya. Doa biar dia tetap iman. Allahu Rabbi, ni mahal sekali. Kita nak iman tetap ke? Dunia kita tetap. Kalau niaga laku sokmo, orang panggil laku tu tetap. Faham tak? Kalau sehat sokmo. Hak penting sekali iman. Ekonomi penting, sehat tubuh badan penting. Ada sumber pendapatan penting, ada tempat tinggal penting, ada kenderaan pun penting. Hak paling penting iman. Tak ada rumah merepak je, tidur sejik, tapi ada iman, masuk syurga. Dalil sahabat-sahabat Nabi yang tumpang tidur di masjid Nabi, tak ada rumah. Tempat baliknya syurga. Ada rumah besar, kau berat dana. Ni kita ni mari petang ni pasal rumah kecil. Kalau rumah besar dah hari dah petang ni. Rumah besar mana? Rumah besar, pakak besar. Kalau kita jadi Timbalang Perdana Menteri, boleh mari aku kuliah gini. Boleh tak? Duk bilang piti macam ni. Bilang piti. Dah ada apa kerah. Biar iman tetap. Hak lain nak juga, tapi kalau hak lain Tuhan tak mau beri, hak ni kena beri, iaitu iman. Tak ada hak ni, baliklah kita ke satu lagi, namanya neraka, tidak syurga.
Neraka ni api nak. Bukan nasi lemak duduk dalam neraka. Ada nasi lemak, ada dengan beef, dengan boleh chopstick, ada boleh tahan kira. Makan beef stick. Boleh kau masuk neraka, uduh-uduh. Ada dengan kat hotel. Dah ada api belaka. Makan api, minum api, baju api, tidur api. Tu budak-budak main bunga api. Ceteh kali bola hidung. Dah mu tak mau mayang ngak. Mu nak deraka ngak, yang nak tolak uduk ngak. Orang mana tak mau terima hukum uduk, beli bunga api tu. Bazar Ramadan 2 batang. Hak bunyi. Jolok lalu main hidung cucuk ke bawah. Tengok gua ni jadi panas. Takut kena ikut Allah Ta'ala. Ni bumi Malaysia ni bukan hak Perdana Menteri, bukan hak agung, hak Allah Ta'ala. Jangan ahli bodoh kan. Ni negeri Terengganu, hak raja Terengganu ke Allah Ta'ala? Biar reti sikit tindak tanduk kita. Jangan jawab mulut saja. Duk takut manusia, duk roi ke kerajaan dunia. Hak derhaka kepada Allah. Jatuh pula sebuah hari kapal terbang. Jatuh itu hilang sutik. Orang minta suruh buang arak dalam kapal terbang, tak mau buang. Sutik lagi. Esok lusa 2-3 hutik lagi. Mudah je bagi Allah Ta'ala. Ni kerja dia belaka. Orang tanya dah mana banyak kapal terbang lalu waktu mana Malaysia agak kena. Dah nak mana dah Allah pilih. Betul tak? Nampak? Orang bawah boleh pilih tukar tembak mana nampak. Dia tengok radar je. PT alu dalam tu. Dia tak tahu radar kapal terbang perang ke terbang penumpang. Jatuh baru tahu lah. Orang ramai. Alu salah tembak. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala dia pilih. Ada budak-budak, ada orang ramai. Betul tak? Jadi kita ni duk salah faham banyak lah. Imam hak nombor 1. Mati tak bawa piti, bawa imam hak tu nak.